الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hormati imam dan Bilal dan seterusnya para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. InsyaAllah pagi ini sepatutnya jadual Tuan Guru Ustaz Mukhlis dan saya menggantikan sementara tempat beliau dan saya meneruskan pembacaan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang jadualnya pada setiap hari Sabtu minggu pertama. Jadi sempena ganti Ustaz Mukhlis ni saya bacakan teruslah dalam kitab yang sama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman, susunan Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Pagi ini kita masuk hadis ke-34. Maju mundurnya masyarakat Islam. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li hadzal din iqbalan wa idbaran. Ala wa inna min iqbali hadzal din an tafaqqaha al-qabilatu bi asriha hatta la yabqa illa al-fasiq wal-fasiqani zalilani fiha. In takallama quhira wa tuhida. Wa in min idbari hadha ad-din an tajfu al-qabilatu bi asriha fala yabqa illa al-faqih wal-faqihan. Fahuma zalilani in takallama quhira wa tuhida. ويلعن آخر هذه الأمة أولها. ألا وعليهم حلت اللعنة حتى يشرب الخمر علانية حتى تمر المرأة بالقوم فيقوم إليها بعضهم فيرفع بذيلها كما يرفع بذنب النعجة فقائل يقول ألا واريتها وراء الحائط فهو يومئذ فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم فمن أمر يومئذ بالمعروف ونهى عن المنكر فله أجر 50 ممن رآني وآمن بي وأطاعني واتبعني. رواه الطبراني في الكبير. Yang mana bermaksud daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya bagi agama Islam ini ada maju dan juga mundurnya.
Di saat agama ini maju, didapati dalam satu kawasan itu semua orang mengerti tentang hal-hal agama, kecuali seorang atau dua orang sahaja tidak mengerti agama, yaitu orang yang telah dikenali dengan kefasikannya dan dia dipandang hina di tengah-tengah kampungnya. Kalau ia bercakap sesuatu, maka tidak ada siapa yang menghiraukannya atau memperdulikan perkataannya. Ini gambaran bagi Islam yang maju menurut pandangan hadis ini, hadis baginda SAW. Kita tuan-tuan kalau nak nampak Islam tu maju macam mana pandangan kita sekarang? Tempat tu kan ada bangunan tinggi mencakar langit. Kalau boleh orang jalan pun tidak sudah di jalan raya, tetapi di mana yang boleh terabang. Itu kira maju dah tuan. Itu pandangan kita. Kan? Itu tafsiran bagi pandangan yang maju, bagi umat Islam yang maju. Tapi Nabi SAW menyebut, nak lihat umat itu maju, dia kata, kamu lihat bila mana di suatu tempat dan kampung tersebut, bila ramainya orang yang faqih. Faqih apa dia? Yang faham agama. Yang faham agama, faham hukum hakam. Maknanya tuan-tuan ramai orang yang berilmu dah. Dan juga terserlah kefaqihan orang tentang agama. Tahu dah tutup aurat tu wajib. Maka agak janggal kalau tempat tu ada orang yang membuka aurat. Nampak pelik. Tak tutup aurat ni. Kan? Tapi tempat kita sekarang ni dah heran orang tutup aurat. Tak? Berpakaian tak cukup, orang dah heran. Bahkan kita nampak kalau orang yang berpakaian yang menutup aurat, dia bilang apa? Kau ni ketinggalan zaman ni. Mana ada pakaian style begini. Kita ikut sekarang trend style pakaian. Tak kira sama ada dia menutup aurat ataupun tidak. Itu tafsiran maju yang bukan seperti mana yang disebut dalam hadis ni. Dia kata umat Islam, Rasulullah kata umat Islam yang maju ni orang yang faham faqih tentang agama. Ramainya faqih tentang agama. Tahu hukum hakam, beramal dengan agama. Nampak orang yang berbuat maksiat, pelik, heran, dan orang tak mau buat maksiat. Kenapa? Ramainya orang-orang yang faham agama. Sehingga dia kata, yang bukan semua baiklah, tapi adalah 2-3 orang yang tak baik ni yang memang terserlah kefasikan mereka. Memang terserlah kefasikan mereka. Tuan-tuan, apa makna fasik? Fasik ni berasal dari perkataan fasaqa. Maknanya apa dia? Keluar, terkeluar, seperti kurma yang keluar daripada kulitnya. Itu namanya fasik. Dari sudut istilah syarak, seseorang muslim yang melakukan maksiat secara nyata dan berterusan sehingga menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Ini orang fasik. Jadi bila tempat tu ramai orang yang faqih, ramai orang yang baik, ada 2-3 orang yang fasik, memang orang tahu dah orang ni memang orang yang fasik, orang selalu menzahirkan kemaksiatan dan sebagainya. Kalau dorang cakap, nak heran. Sebab kenapa? Ramainya orang yang faqih, faham agama. Ini nilai yang maju. Ni Nabi SAW sebut, inna li hadha dini iqbalan, yang maju. Dan dikala agama itu mundur, maka akan berlaku sebaliknya. Tadi ramai yang faqih, faham agama kan, tapi berlaku sebaliknya. Hampir semua orang yang tidak mengetahui agama dan tidak ada yang mengambil peduli dengan urusan agama di kawasan tersebut kecuali 1 atau 2 orang sahaja. Terbalik.
Nak tengok Islam tu mundur, kamu tengok tempat tu. Ramai tak yang faham agama? Kalau kurang, bahkan yang fasik ni lagi ramai. Yang ada pun seorang dua siap, yang baik-baik ni, yang faham agama. Itu maknanya di situ tempat itu menunjukkan bahawa Islamnya ataupun pengamalan di situ adalah mundur. Umat tu mundur. Semua orang di situ memandang rendah kepada mereka yang memperhatikan urusan agama. Tempat tu dikata kalau ada orang bercakap tentang agama, orang rasa pelik. Memandang kau bahawa dia kata kalau kau cerita bab agama, ajak orang buat kebaikan, ajak orang tutup aurat, ajak orang sembahyang, orang rasa pelik. Dia kata kau ni menari kemajuan ni. Tak maju dia kata. Kan. Cerita-cerita bab tarik dakwah apa semua ni dia kata tak maju, bukan zaman kita. Tapi sebaliknya maksud hadis mengatakan bahawa jika berlaku sedemikian, sebenarnya mundur tempatmu itu adalah mundur tetapi bukan maju. Tengok tuan-tuan, tafsiran mundur dan maju Islam itu di suatu tempat. Kalau ia bercakap dengan urusan agama, ia akan dipandang rendah dan ditekan perasaannya. Di saat itu generasi akhir umat ini akan melaknat dan menyalahkan generasi awalnya, yaitu para sahabat. Sekiranya ramai orang yang jahil, bukan orang yang paham agama, maka bagaimana orang-orang ini akan memperlekehkan golongan-golongan terdahulu, antaranya para sahabat, ulama-ulama dahulu. Mana ada orang ikut pandang sahabat kau ulama kan, dia kata ini zaman kita, zaman maju dia kata, ikut nilai dia dah. Sehingga pandangan agama ini disisihkan. Jangan tuan-tuan, itu bukan erti kemajuan. Sesungguhnya mereka lah yang kena laknat kerana mereka sudah berani meminum khamar dengan terang-terangan. Hanya simbol kemajuan itu apa dia? Khamar, arak. Dijual di merata tempat, minum secara iklan pada minum secara terang-terangan. Ada dia minum arak itu secara terang-terangan. Baru-baru ni isu banget, ada seorang laki-laki bertudung lagi, laki-laki tapi bertudung sambil pegang stout. Apa? Kasbat warna hijau minum. Mencabar tuan-tuan. Tapi alhamdulillah pihak berwajib khabarnya sudah pergi tangkap orang tu. Ya Allahu Rabbi. Tuan-tuan, kalau nak cerita ni sebut cerita akhir peristiwa akhir zaman berlaku. Ni baru-baru lagi seorang lelaki pondan dengan penuh bangganya berpakaian perempuan. Naik stage. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kabarnya sudah dipanggil oleh Jais. Kalau tidak bertindak tuan-tuan, maka terserlah orang buat kemaksiatan secara iklan, secara apa dia? Secara terang-terangan. Di Sabah ni apa kurang juga ceritanya kan? Baru-baru ni isu di mana? Di Tanjung Lipat. Viral tuan-tuan. Agak-agak apa perasaan kita? Alhamdulillah ada NGO sudah buat laporan polis. Harap-harapnya terangkutlah pokok ni tuan-tuan. Dikenakan tindakan mengiklan maksiat. Masya Allah, tabarakallah. Sebab kalau tiada sebarang apa-apa tindakan dan sebagainya, bermakna mundurnya kita dan jauhnya kita daripada hidayah Allah. Wa na'udzubillah. Bahkan ada di kalangan mereka yang sudah berani mengusik perempuan yang lalu di hadapan mereka dengan menyingkap kain bajunya seperti disingkap seekor lembu. Kenapa tuan-tuan? Sebab ramai orang yang jahil buat maksiat dengan penuh kebanggaan.
Kalau dia kata dia buat maksiat, orang nak buat apa kat aku? Bahasa mudahnya begitulah, kan? Bila buat maksiat, siapa nak ambil tindakan dengan aku? Sebab kenapa? Ramainya orang yang jahil, kurangnya orang yang berpengetahuan agama dan beramal dengan hukumnya. Bila ramai orang yang jahil, bahkan tuan-tuan, kalau zaman kita pun, kalau kita mengambil sesuatu tindakan dengan kuasa yang ada ke atas pelaku-pelaku maksiat, minum arak, berzina, berjudi, tuan-tuan coba tengok, bila keluar di medsos cerita ni, agak-agak siapa yang kena kecam? Zaman kita ni, hari ini orang mencuri diangkat menjadi hero, bahkan ada yang membela. Hari ini orang bermaksiat, bila di medsos tuan-tuan, orang yang menjalankan amanah mencegah amar ma'ruf nahi munkar lebih dikecam berbanding dengan yang menyokong. Kenapa tuan-tuan? Digambarkan bahawa ramainya masyarakat kita ini tidak faqih dalam agama. Itu kita risau kan? Ini cerita yang Nabi gambarkan, akhir zaman kamu akan bertemu dengan keadaan ini. Kan? Para ilmuwan kita sudah memberi panduan hukum. Coba tuan-tuan tengok, bila di-share panduan hukum tersebut, tuan-tuan tengok komen-komen di bawah. Ulama-ulama kita kena kecam. Kenapa tuan-tuan? Itu nampak gambaran bagaimana ramainya orang-orang yang tidak faqih tentang agama. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan bahawa akhir zaman kamu akan melihat orang alim akan dibodohkan oleh orang jahil. Terbalik, orang alim akan dibodohkan oleh orang jahil. Tuan-tuan, ulama kita ni, para mufti kita ni tuan-tuan, buat fatwa. Itu bukan seorang-seorang. Adanya pandangan fatwa, dia ada satu kelompok dipanggil Majlis Fatwa Negeri. Kalau kita di Sabah, Majlis Fatwa Negeri lah. Yang mana Majlis Fatwa Negeri ini dianggotai lebih kurang dalam 10 ke 12 orang begitu, yang mempunyai latar belakang dan disiplin ilmu masing-masing. Ada yang pakar hadis, akidah, fiqh, bahkan kepakaran-pakaran yang lain-lain lagi. Satu isu dibincangkan, semua akan bahas mengikut kepakaran masing-masing. Maka keluarlah satu keputusan, maka itulah dipanggil fatwa. Bila mufti kita menzahirkan suatu fatwa, muftilah sebagai pengurus menzahirkan suatu fatwa, mungkin pada logik akal kita tidak boleh terima. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka menghasilkan suatu fatwa itu bukan ambil hujah-hujah di tepi jalan, tapi mengambil hujah-hujah para alim ulama sudah pastinya berdasarkan daripada wahyu Allah Ta'ala. Tapi hari ini kita tengok mufti-mufti sekali kena kecam, kan? Ulama-ulama kita kena kecam. Itu kita risau. Ini akhir zaman. Nabi kata, akhir zaman nanti kamu akan lihat orang jahil menjahilkan menjahilkan orang-orang alim. Melihat kejadian ini, maka berkata seorang yang dikenali sebagai tokoh mereka, sebaiknya engkau mahu menyingkap kain wanita itu, buatlah dengan berselindung di belakang pagar sana. Padahal tokoh tersebut sama dengan ketokohan Abu Bakar dan Omar di kalangan kamu. Bila ada tokoh jahil ni tuan-tuan, apa dia? Mereka ni bukan kata menyekat, orang kata wan nahyu 'anil munkar, mencegah pada kemungkaran. Tapi dia kata, bos, kalau kamu buat, jangan kau tapuk-tapuk sikit lah, jangan kasih terang-terang. Dia pula menggalakkan dengan cara bagaimana? Jangan kasih terang-terang saja. Oh, zaman ni tuan-tuan huru-hara kita, kan? Bagaimana ada tokoh kata menggalakkan kemaksiatan dengan cara sedemikian. Sepatutnya engkau sebagai tokoh
Laranglah perkara yang tidak betul. Maka barang siapa yang berani melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar pada waktu itu, maka akan memperolehi pahala 50 orang yang sezaman dengan aku dan melihat akan daku dan beriman denganku dan taat kepadaku serta mengikuti aku. Zaman-zaman Nabi gambarkan, zaman itu adalah zaman rosak, umat huru-hara, orang yang jauh daripada pahaman agama. Tapi ada orang yang bangkit melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi kata, aku berikan kepada engkau 50 orang ganjaran seumpama mana 50 orang yang hidup pada zaman aku. Tuan-tuan, kurun-kurun yang terbaik, zaman-zaman yang terbaik adalah zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kurun yang terbaik. Nabi kata, siapa ketika itu, yaitu keadaan umatnya rosak, maka akan bangkit orang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Aku akan berikan kepada kamu memperolehi pahala 50 orang yang sezaman dengan aku, dan seumpamana pahala orang yang mentaati aku, beriman kepada aku, mengikuti aku, sedangkan masa itu kamu tak nampak pun aku. Wih, besar ganjarannya tuan-tuan kan. Bukan senang tu, bukan senang. Bila kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ni, macam-macam ancaman. Tidak semua orang akan suka. Kita cakap bab kebaikan, cegah orang daripada kemungkaran, tak semua orang suka. Sebab kenapa? Itulah kerja para nabi, itulah kerja para rasul. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tuan-tuan, amar ma'ruf nahi mungkarnya apa dia? Menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dalam Quran menyebut kepada dalam surah Ali Imran, Allah menyebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Taala kata, kamu itu kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan daripada kalangan manusia. Allah kata khairu ummah itu ada satu kelompok khairu ummah yang sebaik-baik umat, yang mana di kalangan manusia ni. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Kita buat kerja ni tuan-tuan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kita akan mendapat status khairu ummah, sebaik-baik umat. Tapi bukan mudah tuan-tuan. Kalau ni kita nak menjelang 31 Disember ni, duk mikir nak sambut tahun baru di mana. Apa faedahnya kita nak sambut tahun baru? Tuan-tuan, besok jaga-jaga pun tetap juga masuk 2026, kan? Dan berjaga-jagalah kita sebagai umat Islam, jangan sama sekali kita terjerumus dalam perkara ataupun suatu pesta yang adanya lalai. Jauhkan diri kita daripada perkara-perkara tersebut, kan? Kalau nak sangat sambut tahun baru, cukuplah di rumah ya dengan keluarga. Lepas tu boleh tidur balik, esok subuh bangun. Ni kadang-kadang pergi tempat tu pula tu dia 2 jam sebelum sambut tahun baru, konsep macam-macam, pergi maksiat, ikhtilat lelaki dan perempuan. Tuan dirahmati Allah, sudah masuk tahun 12, 1 minit tengah malam tahun baru, hoha apa semua. Sampai rumah dia pukul 3, pukul 4, esok subuh tak ada. Jadi apa peranan kita sebagai orang Islam? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan.
Dalam perkara-perkara kebaikan, ayo bertolong-tolongan. Tapi jangan sama sekali bertolong-tolongan dalam perkara ism. Apa itu ism? Itu dosa, wal udwan, dan permusuhan. Maksudnya kalau ada orang yang mengadakan satu pesta sambutan tahun baru yang di sananya adanya maksiat, tugas kita jangan hadir. Jangan hadir. Itu tugas kita. Sebab kehadiranmu itu akan memasukkan engkau dalam program yang membawa kepada bertolong-tolongan kepada kemaksiatan. Tugas kita. Apa manfaatnya tuan-tuan? Kalau nak sambut pun esok tetap juga masuk 2026. Tetap juga. Kurang-kurangnya pun engkau mulakan tahun barumu tuan-tuan, Masya Allah, subuh jemaah di masjid. Ini mulakan tahun baru, kita dah lalai dah malammu. Esok belum tentu, jangan kata jemaah subuh. Silap-silap hari bulan, subuh pun terlepas. Wala'udzubillah. Ya tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi perkara amar ma'ruf nahi mungkar yang Nabi SAW sebutkan ini bukan mudah dan bukan senang. Keterangan hadis. Hadis tadi menggambarkan kepada kita bahawa keadaan masyarakat Islam di sepanjang zaman adalah berubah-ubah atau berpasang surut. Ada kalanya baik dan sangat baik, dan ada kalanya buruk dan teramat buruk, dan ada kalanya dalam keadaan yang pertengahan. Kalau kita melihat zaman para sahabat dan zaman para salafus saleh, kita akan mendapati mereka adalah satu masyarakat yang sangat baik. Dan bila kita melihat kebanyakan keadaan masyarakat sekarang ini, maka yang terbanyak adalah gambaran buruk dan kehancuran moral dan juga akhlak. Namun ada pula kawasan yang tertentu pada zaman ini yang hampir menyerupai zaman para sahabat, yaitu dengan nampaknya suasana keislaman dan pengamalan dengan syariat Islam. Ada tempat-tempat tertentu hidup masyarakatnya mengamalkan syariat. Masjid-masjid, surau-surau jemaahnya ramai. Macam di Mekah, Madinah itu telah lah tuan-tuan, kan? Itu bumi Anbiya, bumi barakah. Masjidil Aqsa itu bumi barakah. Ada di tempat-tempat, mungkin di Malaysia ni tuan-tuan, hatta di Sabah sekalipun, mungkin ada kampung kita melihat masjidnya imarah penuh dengan jemaah, kan? Hidup di kampung tersebut, Masya Allah, Tabarakallah. Tidak kampung pun daerah, tidak daerah pun bandar-bandar, tidak bandar-bandar pun ada negeri-negeri di Malaysia ni yang hidup pengamalan dengan pengamalan syariat. Tidak sepenuhnya pun beza lah daripada kita, kan? Keadaan suasana dan situasi tersebut. Rasa sejuk mata kita memandang kawasan tersebut kerana zahir pengamalan dengan syariat Islam dalam kehidupan seharian mereka. Ada pula suasana keislaman yang nampak di beberapa buah pondok pesantren yang telah ditata dengan teknologi yang moden, yang menampakkan pengamalan syariat Islam dan mempunyai ciri-ciri masyarakat Islam, atau dalam bahasa lain, kelihatan apa yang diperkatakan sebagai Islamic village. Walaupun belum dapat mengamalkan keseluruhan syariat Islam, tapi suasana masyarakat yang bercirikan syariat Islam itu telah wujud secara nyata. Mungkin kita boleh bezakan. Ada tempat-tempat tuan-tuan, pengamalan Islam tu alhamdulillah dalam masa yang sama dengan keadaan teknologi, dengan keadaan yang terkini, sistem terkini dan sebagainya. Contohnya apa dia? Kalau dulu bina-bina ceramah, kan, program-program kebaikan ni, orang print bina, letak sangkut mana-mana, penjuru masjid, mana-mana apa semua. Ada tempat tuan-tuan tak main sangkut-sangkut dah sekarang ni. Tak sangkut-sangkut dah. Kau buat desain saja, kau pancang dah di TV mana. Ada billboard yang jenis TV LCD, LED yang besar-besar. Itu canggih, teknologi terkini. Dan teknologi ni kita umat Islam jangan ketinggalan zaman, kan?
Orang sekarang, orang bilang maklumat tu sampai hanya di hujung jari. Tak ada istilah sekarang ni, oh program tu tak aku tahu. Dia bilang macam mana pun dah tahu, dalam grup orang sembang sudah. Contohlah kan, teknologi cepat, masalahnya kita yang lambat. Teknologi kita cepat, masalahnya kita yang lambat. Akhir sekali kita ketinggalan. Orang dulu kalau kata dalam sedekah kita bawa lagi duit fizikal, bawa lagi cari tabung masjid, pang. Kalau siling jatuh bunyi lah sikit kan. Kalau kertas dia dah lah bunyi. Sekarang tuan-tuan, zaman kita no cash, orang main QR sekarang ni. Ada masjid-masjid yang masih lagi mengekalkan tabung dan tiada QR, itu ketinggalan zaman. Minta maaf kan. Orang sekarang ni sampai satu tahap nanti kedai-kedai apa semua ni tak terima dah cash. Semua akan menuju QR dah sekarang. Ini zaman kita. Jadi kita mau kena cepat dan manfaatkan keadaan ini untuk Islam. Permudahkan. Tapi nak beli Ustaz, sekarang zaman teknologi, orang pun ambil kesempatan QR tu ditukar, orang bilang. Hati-hati juga lah kalau mau QR kan. Kadang pencuri ni apapun cara dia akan mencuri juga kan. Dia buka tabung masjid, tidak ada sudah pendapatannya macam dulu kan. Pecah tabung masjid. Lepas tu tengok, rupanya orang tidak sudah bersedekah dengan cash, tapi QR. Pandai juga otaknya, ditukarnya QR tu dengan QR-nya. Jadi tuan-tuan, sebelum approve tu kena tengok nama masjid, bank masjid kah, bank peribadi. Kalau peribadi jangan approve lah. Itu zaman kita. Zaman kita. Ada pula kalau kita mendapati kawasan yang mempunyai ciri-ciri seperti ini, maka hendaklah kita bergabung dan mendukungnya, kerana suasana keislaman itu banyak membantu kita untuk beramal dengan syariat Islam dan akan lebih memungkinkan kita menjauhi hal-hal yang mungkar yang sekarang ini sangat bermaharajalela di masyarakat kita. Jadi tuan-tuan, teknologi tak boleh tinggal. Dulu ramai orang bawa Quran secara bermushaf, betul tak? Kadang-kadang di masjid bawa Quran, mushaf apa semua. Tapi sekarang ni tuan-tuan, nak baca Quran pun digitalnya. Salah tak? Tak salah. Bahkan memudahkan kita lagi. Baca Quran tu di mana-mana dan bila-bila masa. Jadi ramai orang buka tengok kosong baca digital. Kalau dulu seorang khatib dia akan bawa keratan apa? Keratan kertas. Untuk apa? Teks khutbah. Ini tak perlu keratan-keratan, semua PDF lah. Buka handphone je, baca di handphone saja. Ini zaman kita. Zaman kita tuan-tuan. Pengajian-pengajian ilmu. Secara tradisi dan adab ilmu perlu juga duduk dalam majlis ilmu. Tapi mengisi lapang kita ketika mana berada dalam kenderaan, buka YouTube, dengar para asatidzah kita menyampaikan ilmu. Alhamdulillah. Jadi itu zaman teknologi yang kita tidak boleh kelambatan ataupun lambat. Kalau kita lambat, tertinggal kita. Orang sekarang ni tuan-tuan, perang sekalipun bukan sudah, orang kata kalau di bumi Gaza tu, maknanya perang secara fizikal satu hal. Kadang dorang datang membunuh ni tak semestinya kau datang secara fizikal. Hantar drone saja. Drone bawa bom, jatuhkan, habis. Kan? Macam tu juga bagaimana Iran menyerang Israel. Bukannya pergi hantar apa dia, jet dengan pemandu, dah antar drone, pom dikawal daripada jauh. Itu teknologi zaman kita. Jadi kita jangan ketinggalan zaman. Kalau ketinggalan zaman, bye-bye lah kita tuan-tuan. Ketinggalan lah kita. Tapi maksudnya tidak ketinggalan zaman dalam erti kata yang lain.
kita manfaatkan teknologi itu untuk Islam. Orang sekarang ni tuan-tuan nak sebarkan suatu ilmu mudah. Tambah pula AI sekarang ni kan. AI ni kau kasih arahannya, sila buatkan poster ceramah sekian ceramah, pop siap. Tak payah aku fikir-fikir desain apa semua. Designer sekarang pun mula sudah tak laku sudah ni dah. Macam mana diorang buat? Diorang buat macam mana? Buat desain banyak-banyak, jual. Itu sekarang. Sebab yang buat sekarang AI. Kalau AI ini kita tidak pelajari, orang jahil akan mempelajari, jahil agama akan belajar bab AI. Akhir sekali menggunakan AI itu jalan yang tak baik. Jadi orang yang paham agama ni kena belajar AI, supaya dengan kepahaman agama kita, macam mana aku nak sebarkan ilmu dengan menggunakan AI. Gitu. Tuan-tuan dirahmati Allah kan sekalian. Selesai hadis ke-33, ke-34. Kita masuk satu hadis lagi, hadis yang ke-35. 15 maksiat yang menurunkan bala. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala." Qila wa ma hiya Rasulullah? Qala idza kana al-maghnamu duwalan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman wa ata'a ar-rajulu zawjatahu wa 'aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafaa abahu wartafa'atil aswatu fil masajid wa kana za'imul qaumi arzalahum wa ukrima ar-rajulu makhafata syarrihi wa syuribatil khumur wa lubisal harir واتخذت القيان والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خصفا أو مسخا. رواه الترمذي. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku telah melakukan 15 perkara, maka bala pasti akan turun kepada mereka. 15 perkara. Halal bala, maka turun bala. Apa 15 maksiat tersebut? Pertama, apabila harta negara beredar di kalangan orang-orang tertentu sahaja. Tak perlu hurai lah kan, faham itu kan. Harta negara beredar kepada orang-orang tertentu sahaja. Sepatutnya kepada masyarakat seluruhnya, tak kira siapa. Tapi apabila harta negara beredar di kalangan orang-orang yang tertentu sahaja, maka Allah Ta'ala akan turunkan bala. Jadi ada juga orang-orang yang memperingatkan kita tentang hal ini. Jadi kekayaan negara ini hendaklah dibahagi kepada masyarakat, bukan dinikmati hanya semata-mata orang tertentu. Jikalau ini berlaku, maka turun bala. Itu macam-macam dalam hidup masyarakat. Tiada ketenangan, huru-hara, porak-poranda. Tengok negara luar kan, kadang-kadang perang saudara berlaku. Kenapa perang saudara? Sebab nak menguasai harta negara, nak kuasai suatu tempat. Ni aku punya, maka dia yang kuasai. Sedangkan itu adalah satu negara, sepatutnya dinikmati bersama. Negara luarlah negara kita tak berlaku, alhamdulillah, insya-Allah kan. Yang kedua, apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan, aku dapat jawatan ni, maka dia nampak apa dia? Suatu keuntungan dunia kepada dia. Bukan dia nampak tu amanah. Amanah pada tanggungjawab. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Tapi dia nampak amanah itu sebagai maghnaman, sumber keuntungan baginya. Dengan adanya ini amanah ni kata, dengan adanya jawatan, dengan adanya kedudukan, di situ dia meraih keuntungan. Jika ini berlaku, turun bala. Yang ketiga, zakat dijadikan hutang. Ini akhir zaman, akhir tahun.
Bila akhir tahun ni tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang ada harta cukup haul dan nisab, kena keluarkan, wajib keluarkan. Tapi dia kata apa? Tak apalah, tunggu tahun depan je lah, kan? Bertangguh-tangguh, jangan bertangguh-tangguh. Hatta pula ada orang menggunakan duit zakat itu untuk tujuan apa dia? Dia berhutang. Itu tak boleh, kan? Zakat ini ada hak dia dan ada yang orang yang berhak, itu disebut sebagai asnaf. Yang keempat, suami mengikuti kemahuan isteri. Istilahnya tuan-tuan, suami takut bini lah bini. Istilah kita sekarang ni, kan? Apa isteri minta, sama ada yang kita mampu ataupun tak mampu, turuti. Tak bagi, marah. Kalau bagi pun tak puas hati juga. Ini kira suami takut bini ni. Kan? Jika berlaku tuan-tuan, maka bala akan turun. Yang kelima, anak durhaka kepada ibunya. Kita tuan-tuan, selagi mana ada mak ayah, santunilah sebaik-baiknya, kan? Kalau jauh, sekarang senang bah, video call je, semua free, kan? Kadang-kadang kita sembang dengan kawan begitu lama, call kawan-kawan mudah. Takkan mak ayah kita yang jauh pun call lah selalu, kan? Ada kemampuan bantulah, kan? Kalau mak ayah masih ada, jangan sampai mak ayah kita ni berkecil hati kepada kita, kan? Kalau mak ayah kita sudah tak redha kita, hidup kita nak berkat macam mana? Sebab keredaan Allah Ta'ala itu terletak pada keredaan mak ayah kita kepada kita. Yang keenam, sedangkan ia berbuat baik dengan temannya. Ini dia rentetan tadi. Dengan mak ayah, cakap Masya Allah, Tabarakallah, tiada kelembutan, bahkan kasar. Tapi kalau cakap dengan kawan, pijak semut pun nak mati, orang bilang. Cakap dengan kawan pun main lembut dan sebagainya. Tapi cakap dengan mak ayah, meninggi suara dan sebagainya, itu kira durhaka. Yang ketujuh, anak menjauhkan diri dari ayahnya. Kenapa tuan-tuan? Ayah ni, kita tuan-tuan sebagai ayah kena didik anak ini cara Nabi SAW. Nabi ajar bagaimana? Kalau anak kita ni umur di bawah 7 tahun, ajar dia solat, alhamdulillah. Umur 10 tahun, perintahkan dia solat, alhamdulillah. Anak kita bila meningkat umurnya remaja, jadikan apa kata Nabi? Jadikan dia sebagai kawan. Anak kecil-kecil, yes, sembahyang, tak sembahyang kena denda. Itu bentuk kecil umur sebelum balik. Tapi kalau anak kita meningkat sudah umur remaja yang sudah balik, kita tak boleh dah cara ajar kita seperti mana mereka kecil. Tak boleh dah. Nabi kata bawa sebagai kawan. Sebab kenapa hikmah dia? Anak kita keluar rumah ramai kawan dia. Kalau kita di rumah tidak menjadi sebagai kawan, apa-apa masalah, dia akan mengadu kepada kawan dia yang di luar, tak mengadu kepada kita. Ini lagi bahaya. Tapi kalau kita anggap anak sebagai kawan, apa-apa pun dia akan cerita apa semua dan sebagainya. Tapi zaman kita, anak menjauh. Bapak-bapak, dan nampak bapaknya macam harimau. Tidak harimau pun macam berbang. Yang ke-8, suara-suara ditinggikan di dalam masjid. Mana apa dia? Suara-suara yang lara, sembang bab dunia dalam masjid. Bahkan lagi dahsyatnya kita cerita bab hadis Nabi SAW di depan ni. Kita cerita bab apa Al-Quran, wahyu Allah Ta'ala sebagainya. Boleh tahan juga dia bercerita. Dalam hadis ilmu pun boleh tahan juga dia bercerita. Itu kena jagalah ada adab kita. Bukan sekadar walaupun kau tak hormat dengan orang yang pemberi kuliah ke ceramah apakah semua, tapi kita berada di rumah Allah, ada adabnya. Kita tuan-tuan bila berada di rumah Allah ni, dia ada adabnya dan tak sama seperti mana kita berada di rumah kita. Rumah Allah ni dia ada adabnya. Antaranya, jangan tinggikan suara.
Kalau bercerita tu main bisik-bisik siap itu. Jangan sampai wah cerita pula buat dunia. Sekira ini berlaku, itu diturunkan bala. Yang kesembilan, orang yang menjadi ketua suatu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka. Yang jadi ketua ni tuan-tuan, dah ada background yang memang akhlaknya pun tak baik, kes pun banyak, entah apa semua, tapi ini juga diangkat menjadi pemimpin kita. Jadi ini disebut dalam hadis ini, kalau ini berlaku maka halal bala diturunkan. Yang ke-10, seseorang dimuliakan kerana ditakuti kejahatannya, bukan kerana kita muliakan takwanya, kebaikannya dah. Tapi kita tahu dah, muliakan dia ni sebab kerana apa? Sebab memang jahat ni. Kau nak hormat dia, habis kau kena sembelih. Contohlah begitu dah kan. Yang ke-11, minuman keras sudah diminum di segenap tempat. Kita sekarang risau juga kan, minuman keras ni, stout apa semua ni tuan-tuan, lihing apa semua. Pergi mat supermarket ke apa ke, jual rata-rata aja. 7up warna hijau tu dengan kasbet pun warna hijau, sebelah-sebelah aja. Jangan silap ambil. Mudahnya untuk didapati. Cumanya minum barangkali kalau yang ada. Saya pernah pergi satu mat lah. Dia dah di cashier tu, kita pun beratur lah nak beli. Ada seorang pembeli ni tengok atas bawah Muslim ni. Satu bahai lah, satu plastik. Berapa tin kasbet Tiger, itu nama dia punya. Biar betul orang ni. Kita bantu perhati, lepas dia bayar, kita pun perhati dia masuk kereta. Bila masuk kereta tuan-tuan, tengok dalam kereta ada yang bertudung. Islam kan ni? Takkan nak buat kenduri dengan kasbet Tiger. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah ni, kita risau zaman kita ni. Jadi macam mana kalau kita tak cegah tuan-tuan, halal balak kata Nabi, halal balak diturunkan. Jadi kita tidak boleh pandang rendah perkara ni kan? Yang ke-12, kain sutera banyak dipakai oleh kaum lelaki. Hati-hati juga. Kadang kata, Syekh, kau tahu kau punya baju batik ni, dia kata. Dia pun teka harga. Berapa harga? 100 ke? 1000 lebih harga baju batik. Kenapa mahal sangat? Cek ada sutera. Orang lelaki haram memakai sutera. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Cukuplah ini adalah perhiasan wanita. Kain sutera adalah perhiasan wanita. Orang lelaki haram memakai sutera. Yang ke-13, para artis disanjung-sanjung. Para artis disanjung-sanjung. Jadi ini di antara juga yang penyebab menurunkan bala. Yang ke-14, muzik banyak dimainkan. Istilah muzik apa ni tuan? Muzik yang melagaukan. Dan yang ke-15, generasi akhir umat ini melaknat, iaitu menyalahkan generasi para sahabat. Tuan dirahmati Allah, ke-15 ni akan ada kelompok-kelompok yang akan menyalahkan umat terdahulu, generasi sahabat terdahulu, termasuklah mengkafirkan. Contohnya Syiah kan? Mereka ini melaknat para sahabat, mengkafirkan para sahabat dan sebagainya. Maka ketika itu hendaklah mereka menanti angin merah atau gempa bumi, ataupun mereka akan dirubah menjadi makhluk lain. Hadis riwayat Tirmizi. 15 perkara yang turun bala. Apakah bentuk bala tersebut? Pertama, akan datang angin berwarna merah. Yang kedua, berlakunya gempa bumi. Dan yang ketiga, mereka ini akan diubah dengan makhluk-makhluk yang lain. Tiga-tiga ni tuan-tuan agak sudah berlaku kan belum berlaku? Gempa bumi itu telahlah.
Dulu disebut dalam kajian sains, kajian meteorologi, bahawa apa dia? Malaysia, Sabah dengan Malaysia ni kata jauh daripada lingkaran gunung berapi yang boleh menyebabkan gempa bumi. Mana ada tuan-tuan, kita gempa bumi di mana? Di Kundasang hari itu tahun berapa? Di Semenanjung, bergagar di tempat mana-mana ada tuan-tuan. Jadi semuanya adalah petanda peringatan daripada Allah Ta'ala. 15 perkara tadi ini kalau kita tak cegah, sama-sama cegah tuan-tuan, amar ma'ruf nahi munkar, wa na'udzubillah. Bila Allah Ta'ala menurunkan bala, dia tak kira dah tempat itu ada orang soleh kah, ada orang yang buat kemungkaran kemaksiatan kah, bila turun bala semua sapu. Ikut bahasanya begitulah, semua akan terkena. Jadi marilah sama-sama kita tuan-tuan, sama-sama beringat, mudah-mudahan mengikut kemampuan kita, mengikut kekuatan yang ada pada kita, kudrah yang ada pada kita, untuk menghindari 15 perkara ini. Dan sama-samalah kita jaga ahli keluarga kita dan masyarakat di sekitar kita. Mudah-mudahan kita semuanya sentiasa dirahmati Allah dan dijauhi daripada bala yang turun. Wa na'udzubillah, insyaallah. Jadi sekadar itu saja pada pagi ini, dua hadis yang kita baca. Hadis yang pertama berkaitan dengan maju mundurnya masyarakat Islam, dan yang kedua 15 maksiat yang menurunkan bala. Panjang umur, panjang usia, tahun depan kita jumpa lagi untuk menyambung hadis-hadis daripada kitab ini seterusnya, insya-Allah. Ada soalan? Tiada soalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarat surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.